me nota. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. La fama me la fama. Se la pasa bien, siento que soy mala. Ini satu lagi laporan yang baru kami terima di mana kedua pegawai kanan yang bertugas di sebuah pejabat pendidikan daerah dipilih di Sabah ditahan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan reman seorang lagi suspek bergelar Datuk kerana disyaki terlibat rasuah sebagai balasan mendapatkan projek-projek pembinaan di Sarawak. Ini pula SPRM Kuala Lumpur menahan reman seorang pegawai kanan teknikal dan seorang. Setiap pekerjaan adalah satu amanah. Amanah bukan sekadar menyiapkan tugas tetapi melaksanakan tanggungjawab dengan jujur dan ikhlas. Namun, apabila wang menjadi keutamaan, amanah seringkali menjadi taruhan. Weh, Pika, awal aku datang hari ni. Kalau kita datang bekerja, biarlah kerja kita pun amanah. Kau memang tak pernah berubah, Pika. Tak cukup je. Kakak, minggu depan saya kena bayar yuran semester saya. Mak pula masih sakit. Macam mana kita nak bayar? InsyaAllah, akak akan usahakan. Adik jangan risau, okey? Okey. Saya tahu kakak dah usahakan. Kadang-kadang, kesusahan hidup menjadi alasan untuk seseorang menggadai demensi. Selamat pagi. Saya nak tanya pasal mengenai projek syarikat saya. Oh, baik Datin. Dokumen masih rahsia makan? Kalau saya nak kelulusan minggu ni juga? Maaf, semua permohonan ikut prosedur. Sekejap ya. Ini sedikit perenggan saya. Saya harap puan faham. Datuk, saya tak boleh terima. Tak ramai pegawai macam puan ni. Ambillah. Tak apa, tak ada siapa pun tahu. Weh, Pika apa ni weh? Biasalah weh, tadi Datin tu datang, sogok aku lah. Oh, kalau aku ambil je weh, bukan senang benda macam ni nak dapat. Aminah, hari ni mungkin aku dapat duit. Tapi esok aku hilang maruah, aku hilang kepercayaan, aku hilang amanah. Betul lah tu, aku tak terfikir pula. Amanah tak boleh dibeli. Kalau kita jual amanah, apa lagi yang tidak pada diri kita ni? Faham. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak buat laporan. Awak nak buat laporan apa tu? Ada individu yang memberi saya rasuah. Oh pasti. Ya puan, saya tak nak perkara ni berulang pada pegawai lain. Tak apa. Terima kasih sebab dah bagi tahu aduan awak tu. Kejujuran macam awak ni lah yang organisasi perlukan. Saya harap puan ambil tindakan pada orang tu. Baik, saya boleh akan dipertimbangkan. Datin Ainul, saya Damia daripada pegawai SPRM. Anda disyaki cuba memberi suapan kepada penyewa awam. Sila ikut kami bagi membuat siasatan. Saya cuma percepatkan urusan je. Tak tahu pula jadi macam ni. Ramai yang bermula daripada alasan, tetapi rasuah tetap satu jenayah. Wang boleh dicari tetapi kepercayaan hilang sukar dikembalikan. Integriti bermula dengan pilihan diri sendiri. Amanah bukan untuk dijual, ia merupakan tanggungjawab diri kita sendiri. Tolak rasuah, lindungi amanah. Apabila amanah dijaga, masyarakat mendapat keadilan dan hidup menjadi lebih berkat. Harga sebuah amanah bukan diukur dari segi wang, tapi dengan maruah, kejujuran dan keberanian dapat membuatkan kita melakukan sesuatu perkara dengan jujur dan amanah. Esok, kita akan buka tender daerah pembangunan. Jadinya maklumat ini semua adalah sudut dan saya harap semua tak ada bocorkan rahsia bagi mana-mana pihak. Saya percaya kamu semua mampu jaga amanah yang saya berikan. Amanah bukan sekadar wang, kadang-kadang
kepala amanah ialah menjaga maklumat yang diamanahkan kepada kita. Puan Afiqah, boleh saya cakap sebentar? Silakan. Saya cuma nak tahu satu perkara pasal syarikat yang menjadi pesaing saya. Maaf, saya tak boleh bebaskan maklumat tu. Kalau begitu, sekurang-kurangnya saya boleh tahu anggaran yang sesuai. Maafkan, ini apa yang jawatan? Ini cuma hanya penghargaan dari saya je. Tapi saya tak boleh jualkan. Kalau kita nak bantu aku, mungkin aku nak boleh bantu aku. Okay, aku nak bantu aku tak? Aku cuma dah dokumen dengan gambar pasal syarikat ini. Kalau orang tahu, tak ada sesuatu buat macam ni. Ini cuma dekat sini. Kau senang lah. Puan Aisyah, semalam saya dapat berita ada dokumen tender yang bocor. Betul ke Puan Aisyah? Betul, sebab dia dengar-dengar juga. Sekarang saya macam siasat benda juga. Baiklah Puan Aisyah. Cikgu Puan, Puan, semalam saya nampak Aminah ambil gambar yang kiri. Aminah, betul ke? Saya minta maaf Puan. Saya fikir itu gambar je. Tak tahu dah pula kisah tulisan ni. Aminah dan Datin Ainul, saya daripada pegawai SPRM. Anda disyaki menyalahgunakan amanah serta terlibat dalam perbuatan rasuah berkaitan proses tender. Saya cuma nak menang projek ni je. Apabila amanah tu dijual, keadilan dia turut tergadai. Saya ikut saya. Satu maklumat yang dibocorkan boleh merugikan ramai pihak. Amanah bukan hanya tentang wang, ia juga tentang kepercayaan. Ingat, jangan sesekali menyalahgunakan kuasa atau maklumat yang diamanahkan kepada kita. Integriti bermula dari diri sendiri. Harga sebuah amanah. Pelihara